Assalamualaikum. Oh, petang ini ada di kawasan ternakan burung merbuk ataupun orang Terengganu panggil burung titih, burung ketitih. Ini ternakan ataupun hobi seorang sahabat saya. Dia duduknya di Serada, tapi asalnya dari Kelantan. Namanya Hassam. Namanya Hassam. Tapi tuan-tuan jangan keliru. Hassam ni saya pergi ke Batam, ke Batam Indonesia dengan Hassam ni. Sampai di hotel tu, kamu nak pergi daftar lah, cari nama Hassam tak ada. Jadi saya tanya dia, kamu ni nama apa sang tak ada nama dalam ni? Rupanya nama dia bukan Hassam, panggil Lam saja Hassam. Nama dia Hak apa? Hak Kiong. Hak apa tak tahulah, saya tak. Malah panggil cik, nama panggil tu. Panggil Hassam lah. Okey. Tapi hobinya merbuk Merbuk. Merbuk ni 10,000 ada, 15,000 ada, 5,000 ada. Oi, Hassam ni dia memang hebat lah, Hassam ni. Jadi kehebatan Hassam ni dalam hobi dia bukan setakat Terengganu. Dia sudah sampai ke peringkat antarabangsa. Dengan apa dia? Dengan piala-piala. Kita tengok piala sekejap. Oh, dengan piala-piala kemenangan ya. Ini Hassam ni. Ini piala. Memang hebat lah. Ini piala Hassam ni. Ini piala Hassam ya. Ini baru burung So Hassam ni dia punya bisnes dia ialah motosikal. Motosikal ni ialah motor yang terbesar di Terengganu. Dia ni memang dalam rekod Yamaha ataupun Sime, memang dealer terbesar lah di Malaysia ni. Memang kalau setiap tahun terpilih lah untuk pemenang nombor 2 lah Malaysia kita. Yang nombor 1 mungkin Sarawak lah. Jadi dia ni wakil, kalau Semenanjung boleh ke dia lah. Ini kehebatan Hassam . Itu dia. Orangnya kacak dia. Tapi kacak ni umur dah 70, 80 dah. Tapi masa muda dulu gedeber ni. Gedeber ni maksudnya katak orang lah. Kalau tak kena cara katak orang lah. Cina Terengganu berapa orang dah dia katak ni. Bagi lawang Cina Terengganu bagi pihak orang Melayu, bukan bagi pihak orang Cina. Itu cerita lain tu. Nanti kita interview lain hak tu. So ini ada 2 lagi. Ini ialah pengurus dia. Pengurus motosikal dia ni. Ini semua pengurus belakang ni. Hebat ni. Hebat. Okey, itu saja untuk maklumat saudara. Kebetulan hari ni saya datang sini nak beli kambing dia. Dia ternak macam-macam hobi dia. Nak beli kambing dia. Dulu penuh pasar. Hari ni tak ada kambing. Dia tawar lembu. Lembu pula maulah 10,000, 6,000 seekor. Lembu besar-besar. So itu saja laporan daripada kawasan ternak burung merbuk. Merbuk. Ini orang ni cucu seorang ni. Dia ni memang peminat juga ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.